satu moderator. Macam tu senang. Sebab kalau macam ni susah. Macam orang cakap kita memilih. Aku nak bagi moderator kau lah. Ha. Yelah macam saya buat lah. Ada moderator tadi? Tak ada. Bukan. Itu yang bagi satu ni. Mana tak ada? Saya buat siapa nak moderator, dia bagi satu topi. Jadi dia tak boleh nak cakap apa lah. Kadang-kadang bila tekan dia tak follow lagi. Payah. Tak, dia banyak ni tu. Tengok story I ni gila betul lah. Sebab benda ni orang tak boleh ban. Ha? Sebab benda ni macam manusia biasa je. Sekejap, ni tengah pilih orang mana ada moderator. Mana moderator? Ni. Yong. Yong. Jadi moderator Yong. Tu Yong. Kalau mute jap, datang high story ni. Bapak ada story high. Tergabung siang. Jangan maki. Tergabung tu, dia tak ingat Tuhan dia. Ingatlah, mati tu adalah benar. Kita orang makan dekat IOI. Okey lah. Awak bagi tahu dekat UI. Habis dah. Dalam Malaysia ni tak ada satu IOI. Banyak lagi IOI. UI mana yang paling besar? Siapa tu nama kau? Bukan, memang orang tahu dah. Kita duduk cyber. Ready nih, hai. Jangan jerit. Terkejut. Kira hilang kerana saudara Rusia. Tergelak lah kaya. Kira terkejut aku lagi. Dia automatik. Terus keluar. Dia automatik. Benda ni dia automatik. Dia bukan buat. Kalau yang macam tu ada yang apa? Apa tu kalau macam melantah. Ini nak sikit makan tu. Boleh kakak makan. Meh sini meh ni suap meh. Kakak selalu ambil kuah tu. Kuah ni ayam penyet. Pan. Cakap dengan orang tu. Sukiyaki dengan mochi. Apa? Ini baby pakai ni. Tengok ni, pakai apa? Ya, tahu tadi nampak. Mana dia nampak ni? Nampak tadi. Ya Allah, tanya you. Taklah, mana ada? Nampak ni. Tadi saya tahulah. Ni pakai lip apa? Ni pakai Maybelline dengan Dior. Apa pula sudu ni dekat dalam sos sayang? Jangan letak sudu dalam sos. Kau nak pakai sudu kat tepi. Kau tak makan dengan mal kat luar ni kan? Nak macam bawa budak kecil makan kat luar. Allah. Bawa Nini makan kat luar, bawa macam mak-mak makan kat luar. Kenapa? Mak jaga anak. Tapi Mal ni kadang-kadang dia simptom macam ni. Kalau hari-hari memang aku jentik. Kadang-kadang tak apa. Hari-hari tak boleh. Lelaki ni tak boleh manja.
Baju Nini beli kat mana? Nini beli dekat mall. Nini beli dekat ICT semalam. Tak ingat apa nama kedai tu. Tapi dekat mall. Dia tak ada beg kuning. Kalau ada beg kuning, Nini bagi dah. Kalau ada anak, letak nama apa? Waria. Apa ni? Waria. Waria. Apa tu Waria? Wanita pria. Wanita pria. Tapi awak kena tahu tau. Apa? Ini kalau kita ada anak, kalau perempuan kita kena bubuh syarifah. Kalau tak bubuh tak apa kan? Tak boleh. Lelaki dia bubuh. Tak boleh. Sebab awak kahwin dengan lelaki. Awak tahu tak? Dia kalau jatuh, kalau tak bubuh, kalau contoh, kalau siapa-siapa yang lelaki kahwin dengan contoh kakak, dia boleh tak bubuh. Memang tak ada wajib. Memanglah sebab keturunan. Kalau saya memang kena wajib bubuh syarifah. Lelaki wajib sahih. Kalau tidak mati keturunan. Lelaki yang penerus keturunan. Perempuan kalau dia kahwin dengan lelaki biasa tak adanya. Jadi perempuan dia tak kisah sangat. Memanglah perempuan tak kisah, tapi bubuh pula. Anak. Bubuh. Anak. Bagi semat. Saya akan bubuh bagi semat sama anak. Anak perempuan kena letak syarifah. Memang kena letak. Kalau tak nak letak, tak boleh. Tak boleh sebab dia keturunan. Sebab tu nama kakak apa dia. Jangan lupa Anik mal. Baby nak letak nama anak baby. Siapa Anik? Sarifah, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Walakasundra. Dia buat panjang ni nama anak. Uji dah tak letak. Sebab title tu memang semua orang. Uji kan? Ayam baby dia cekik sayur. Tak, kita orang datang sini pun sebab ada review je. Ada review. Kena buat review. Review tu dia kena dating. Lepas tu kena pergi kedai makan. Tak kisahlah anak letak Sarifah ke tak letak ke. Janji anak aku makan sayur. Itu bini dia macam kembung, macam mengandung. Amin. Macam gembung. Habis selama ni hidung aku macam mana? Dia tak sabar nak tengok anak kita. Tak tahulah insyaAllah. Kalau ada rezeki ada lah. Tapi ingat kalau dah ada anak dah tak macam orang bujang lah tau. Hidup dah tak macam orang bujang tau. Bujang? Awak lah sekarang macam orang bujang. Sekarang macam orang bujang lagi. Sikit. Asal? Sebab awak handsome. Habis tu kalau dah ada anak, dia handsome pun apa? Oh cuma je dah biasalah. Yang tak ada anak, kalau dah ada anak, dia akan serabut sikit. Dia bukan serabut apa, serabut sebab duit habis kat anak. Jadi bapak ni dia tak turun sikit lah. Itu standard lah. Sebab bapak keluar malam, balik malam, keluar pagi, balik malam, cari duit. Cacat. Sumpah cacat. Tengah malam kena bangun, anak menggagam. Saya kalau anak menggagam, contohlah ada anak lah. Okey, jap. Okey, kita dengar jawapan dia, lelaki gentleman ataupun lelaki gentleman. Okey, jap. Okey, kalau saya ada anak lah, korang kata kalau bangun tengah-tengah pagi, menggagam, apa semua, saya tak kisah. Tahu tak sebab apa saya tak kisah? Sebab saya malam jarang tidur. Jadi kalau aku perasan, saya kan live malam-malam. Jadi saya tak kisah. Kalau live malam pun, anak ada kat sebelah nangis. Sebab saya
sedar. Kalau bukit, Jadi macam kalau contoh, saya jaga tidur, baby malam-malam tu tak jadi masalah lah. jaga baby tak ada masalah lah kalau malam-malam. Kiranya tak jadi masalah lah tu. Tak jadi masalah lah. Okey, dia gentleman. Sebab saya bukan tidur malam je. Cuma time tidur malam je waktu time nak Bukan. masuk peace. Baby nangis tak kira masa. Dia kena menyusui 2 jam sekali kalau baru lahir. Saya kalau nangis tak awak tahu. menyusul lah. Takkan saya nak bagi ambil anak menyusul saya. Saya nak pam apa-apa tak ada. Kalau bini pam, awak boleh bagi je. Kalau bini tengah rehat. Yelah, maksud saya tak apa kan baby tu tak kisah. Tapi kalau dah sekali 8 kali nangis, aku ambil dia terjam kat lahir dah. Nak nangis tak nangis. Biar dia tahu nakal sikit. Wow, betul dia real bapa. Bila nanti dia besar nanti dia dah tahu. Dulu aku masih kecil asyik kena dalam air, kena rendam dalam air. Besar-besar nanti dia dah kalau jadi perenang. Dia jadi perenang. Lepas Dia dia nak masuk dalam air dia macam boleh tahan nafas. Bila nak rancang anak, kita orang tak rancang. Kalau Tuhan bagi. Bagi-bagi. Kalau tak bagi tak apalah. Tunggu je lah. Saya pernah lah sekali. Dia pernah tanya saya. Kalau contohlah kita tak dapat contohlah kalau kita tak dapat, apa jawapan aku? Dia tak tahu jawapan aku. Aku cakap kalau tak dapat, nak buat macam mana? Usaha je lah lagi. Kalau tak dapat juga tak apa, hidup je dua orang, apa masalah kan? So sweet lah hidup 2 orang macam tu. Betul lah. Kalau cuma anak ni dia Berapa? bagi macam mana orang cakap, Tambah dia bini, tak tambah bosan bini. lah. Kalau ada kat rumah tu, maksudnya kalau macam tu anak dah 2-3 tahun dah berjalan kan, dia ni penyeri tau rumah ni, tak ada dah duduk sorang-sorang. Siapa? Kamu lah macam contoh saya pergi kerja, kamu tak ada dah duduk sorang-sorang. Macam Terbalik. Bini penyeri rumah, bukan anak penyeri rumah. bukan penyeri rumah, maksudnya dia macam penghibur macam tu tak, bila tak ada anak dia tak Tambah ada- bini kalau tak ada rezeki. Dia orang suruh tambah bini kalau tak ada rezeki. Kalau contoh lah, kalau saya tak ada rezeki kan, kita tak ada rezeki kan, lepas tu awak bagi ke saya kan boleh? Tak bagi? Boleh, saya bagi. Tapi saya tak nak dah dengan awak. Yelah macam like, awak confirm lah masalah tu daripada saya, bukan daripada awak. Tak, kalau contoh lah kita pergi check apa semua, memang doktor kata besarkan lah, contoh jangan tak minta. Benda tu memang jawapan dia daripada awak. Okey, Kita beli kat TikTok RM3 je. apa jawapan awak? Apa? Maksudnya awak bagi ke tak? Apa? Kahwin. Ha, Kalau awak nak, awak nak ke? bukan, saya tanya jawapan, jangan tanya saya balik benda tu. Jangan tanya saya balik. Saya tak sanggup lah berkongsi kasih. Biarlah saya sampai tua macam ni. pun. Kalau contoh, kalau saya kahwin sekalipun, contoh lah, saya akan lebihkan awak dan kad bank awak, kad bank saya akan ada kat awak. Takkan ada yang adil. Faham tak? Tak, saya akan lebihkan awak. Contoh, Takkan. Ni nak meyakinkan ni nama dia. Kawan jujur. kahwin baru kad bank ni ambil. Nampak? Nampak? Dia perempuan. Contoh, Aku tak peduli. Aku tak nak. Sebab awak macam tu kan, kebanyakan saya tengok tak ada rumah Dengar. bukan nama dia. Kereta je nama dia. Dengar ni Ikman. Kebanyakan apa yang saya nampak, orang yang kahwin lebih daripada satu ni, sampai masa lelaki tu sakit, kebanyakannya bini pertama yang sanggup jaga. Bini yang lain haprak. Apa yang saya nampak lah, berdasarkan pengalaman saya tengok depan mata sekali lah. Macam ni, kahwin dua. Tapi lelaki tak Lepas tu- pernah tak pandai fikir benda. Lepas tu, Dia kalau tahu dah sakit sadar, ni, yang bini nombor 2 cerai lah. Biar awak je. Apa punya pemikiran Aku tak faham lah tau. Kata lelaki ni kadang-kadang dia lembab sikit otak dia nak fikir. Betul tak? Sebab kita sayang nombor 1. Macam mana pun dia akan sayang nombor 1.
Kat bank ambil tapi boleh transfer. Kat bank ambil boleh transfer. Stop lah, boleh buat bergaduh. Mana ada, santai lagi ni. Tak, dia okey je. Sebab benda ni betul-betul gila. Orang kata kalau tak ada benda ni, cerita pasal kalau tak ada anak. Tapi insyaAllah ada. Macam makan sirih je lah. Kata dia gulung-gulung dia makan dia. Macam makan sirih. Sedap ya makan sayur. Kenapa kahwin dengan ini kalau nak tanya soalan ini dia dah Lah anak yatim. Dah lah. kenapa kahwin dengan ini kalau nak tanya soalan apa tak faham. Sebab apa? Tak faham mana cakap. Ha? Tak tahu lah, baby pun tak faham. Faham lah itu lah kan. Ini dah pergi cek ke? Belum. Cek apa? Ini cek dulu masalah apa. Ada masalah ke? Tapi nanti Nenek memang nak pergi cek rahim juga dekat hospital area cyber tu. Dia nak jumpa pakar. Sebab awak ada masalah. Bukan masalah. Nenek ada, tak tahu nak cek juga sebab Dia- period terlalu sakit sangat. Oh, dia kau tahu tak? Dia macam kejap-kejap pin payah. Sebab tu aku cakap dia punya moderator ni pelik, kejap-kejap pin. Kalau Tak, nak dia suruh buat dia kalau setiap kali period mesti sakit. Oh, aku dah macam dia sakit yang So- bukan sakit yang biasa, boleh buat pingsan. aku kalau dia period kan aku paling dah tahu dah standby dah nak adap ni. Kejap-kejap nangis. Kejap-kejap meronta. Kejap-kejap hol. Waktu kejap-kejap merang sakit. Ada seorang lagi moderator duk pin suka-suka hati. Siapa seorang lagi? Tak tahu moderator ni siapa. Orang dengan moderator ni. Saya perasan tak, saya kalau saya live kamu live kan, saya duduk live orang saya pin. Pin komen yang bertanya-tanya je. Bertanya-tanya. Bukan. Pin komen, hanya komen yang penting saja. Takut gigi ya. Dia getah kan? Kita tak pakai ni. Dia macam apa tu? Selagi ada rahim, ada insyaAllah ada rezeki betul. Ambil yang orang ambil biasa saya tengok kan. Dia perempuan dia orang ambil yang macam batu ke apa tak bagi urut. Bukan urut, dia pakai batu. Batu balut dengan kain. Tungku. Untuk apa? Tak tahu lah ya. Dulu saya tengok mama buat. Ibu saya masa sakit tu pun dia buat juga tungku. Nak bagi hilang sakit sikit. Rasanya. Batu sungai. Cuba makan Mega Ratu. Nini kan, Nini takut tau nak ambil macam suplemen yang macam ada collagen Mega Ratu tu. Sebab arwah ibu Nini dulu ada kanser, mungkin sebabkan benda macam tu. Kanser cervix. Sebab tu Nini takut. Tak nak ambil, kalau boleh ambil yang organik lah. Family dia banyak yang ni. Apa? Family Nini kanser banyak. Banyak yang sakit kanser. Family dia. Sebab tu okey. Jadi lepas-lepas aku kahwin ni baru aku tahu satu benda pun yang aku tahu. Semua aku tak tahu, semua aku tahu. Baru aku tahu satu-satu. Dulu aku tak tahu langsung benda-benda ni. Dia keturunan. Dulu aku pernah kanser tu. Diorang tahu ke saya pernah kanser? Tahu ya. Nini, atuk Nini meninggal kanser. Ibu Nini kanser. Pakcik Nini seorang lagi kanser. Makcik Nini seorang lagi, kakak ibu kanser. Itu risau. Ya ke? Kena cek rahim setahun sekali lah? Takutlah. Sebab komplit tau. Ibu kanser cervix, pangkal rahim. Lepas tu makcik Nini, kakak ibu, kanser payudara. Memang sakit perempuan.
Lipstick kod apa? Kod ni 120 Panci. Dah tunang kan? Dah tunang kepala otak dia. Dah kahwin dah bang. Dah bulan dah orang kahwin. Dah dekat setahun dah. Betul, pergi cek rahim every year. Okey. Ya, dulu ibu ni pun tak tahu cek tau. Tapi kalau nak kena, dia kena juga. Risau. Jangan pin komen. Jangan pin komen. Kita nampak. Kita baca je kat bawah. Jadi kau pin komen, susah nak baca komen bawah. Dah cantik. Cantik dah. Cantik. Cantik kan? Ya ke? Ya. Dia bawa coklat pula. Ada coklat ni. Body mist lah. Sentiasa wangi lah bro. Kod apa tu lipstick yang mana? Kalau Maybelline 120. Kalau Dior ni 012. Puan memang macam Doraemon bag tu kan. Macam perfume long, lipstick long. Tak, dalam bag baby ada 3 barang je. Perfume, lipstick. That's all. That's all. Nampak? That's all. Spiderman, that's all. Nak saya bagi gambar apa Spiderman awak? Dia dah tahu dah tengok kat IC lah. Saya ada video. Cardigan mana ni? Ni beli kat mall lah. Semalam beli sayang. Ni. Kenapa? Senang hilang tak lipstick Maybelline? Tak tahu lah nak cakap macam mana. Tapi best. Orang kena reapply. Tak. Baby bayar pakai Apple Pay. Kena end life lah sayang. Saya bayar dulu. Macam semalam jadi. Ada lah. Ada. Baby bayar. Saya buat live kat ni. Transfer live. Tak ada. Saya tak ada tahu. Malam baby end lah. Baby end. Apa saya bayar? Tak apa. Kurangkan makan fast food. Daging merah, gula. Dia ni lah kena kurangkan makanan ni. Kena banyakkan makan real food. Tak boleh makan makanan dalam tin gitu.